Untuk mencapai financial freedom, tuan-puan, dia ada step by step. Dia bukan terus tuan-puan dalam keadaan kewangan tuan-puan tunggang langgang, tiba-tiba 1 juta pertama, tak ada. Ini bukan main loteri ni, tuan-puan. Bukan loteri. Ini tentang membina kekayaan step by step. Jadi tuan-puan kena lalui step by step. Satu ialah cash flow positif. Yang kedua ialah dana kecemasan 3 bulan gaji. Yang ketiga, step yang ketiga ialah bebas hutang. Hutang jahat, hutang miskin. Yang keempat ialah mempunyai simpanan 6 hingga 12 gaji, 12 bulan gaji. Yang kelima ialah bebas kewangan. Okey, bebas kewangan tu yang terakhir tu saya dah explain kepada tuan-puan. Okey, kita pergi yang pertama, cash flow positif. Cash flow positif ni senang je nak kira dia, tuan-puan. Pendapatan tolak belanja sama dengan cash flow. Ini benda yang pertama yang tuan-puan kena tengok. Yang pertama, nampak simple, pendapatan tolak belanja sama dengan cash flow. Simple, tapi apa yang mengejutkan, banyak orang pendapatan tolak belanja zero. Pendapatan tolak belanja zero, kosong. Tak positif. Bahkan lebih teruk, pendapatan tolak belanja negatif lagi. Terhutang lagi. Kalau pendapatan tuan-puan katalah 5,000. Belanja 4,500. Cash flow positif 500. Maksudnya tuan-puan sedang bergerak ke arah kekayaan. Setiap bulan bertambah kaya sebanyak 500. Kalau gaji 2,000, belanja 1,999. Cash flow positif RM1. Maksudnya tuan-puan bertambah kaya sebanyak RM1. Kalau gaji 10,000, belanja pun 10,000. Cash flow dia ialah kosong. Maksudnya tuan-puan sedang berlari di tempat yang sama. Kerja bertahun-tahun, simpanan tak ada. Kerja bertahun-tahun, apa pun tak ada, harta tak ada. Anything happen, jatuh. Terduduk, back to zero. Kembali kosong. Dia ada yang lebih menakutkan, iaitu katakanlah pendapatan 15,000. Belanja 16,000. Mana datang belanja sampai 16,000? Orang yang pendapatan besar ni kan lebih mudah dapat hutang. Bank suka. Lagi-lagi kaki tangan kerajaan. Loan. Cik nak pakai loan? Raya ni nak pakai loan? Nak convert credit card jadi personal loan? Tuan-puan tak ada ilmu. Tuan-puan rasa loan tu macam duit bonus. Okey juga. Ambil loan. Berpuluh ribu. Macam duit bonus. Akhir sekali, sebenarnya berbelanja lebih daripada pendapatan. Sebab loan. Dapatkan kredit,